Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, CCTV V380 terbaru, gambar clear, bunyi clear. Okey, yang penting ketiga-tiga kamera ni kita boleh setting ataupun kita boleh rotate daripada telefon sahaja. Okey, model yang saya ambil ni, model yang saya beli ni, okey, yang ini dia pakai wifi, dia tak pakai SIM card. Okey, kalau tuan-tuan nak yang ada SIM card, yang pakai solar pun ada, tuan-tuan boleh pilih yang mana tuan-tuan suka. Okey, macam saya kat sini, tempat saya ni dekat Raf Durian Farm ni ada wifi. Okey, ada elektrik. Okey, tuan-tuan boleh terus connect dengan current, tuan-tuan terus boleh guna. Okey, tuan-tuan tengok saya dah pakai dekat kebun saya ni lebih 30 unit. Okey, lebih 30 unit. Okey. V380 memang banyak dekat dalam kebun Itu ada satu unit V380. Okey. Dekat pintu masuk, tengah-tengah pondok, dekat rumah atas, dekat rumah banglo baru, dekat belakang rumah ni, dekat rumah pekerja, penjuru kebun, belakang kebun, semua ada kamera. Yang menarik, kamera ni dia ada 3. Jadi kita boleh view 3 sudut terus. Kalau sebelum-sebelum ni kamera kita satu saja. Kita nak kena pasang penjuru sana, penjuru sini, pasang sini. Satu tempat tu nak kena beli 2-3 kamera. Yang ni tak payah. Tuan-tuan terus boleh guna satu saja, tuan-tuan boleh tengok kat telefon. Kalau tuan-tuan pergi balik kampung, bercuti, outstation, kerja kat mana sekalipun, tuan-tuan boleh tengok dekat telefon saja. Okey, untuk model ni, gambar dia clear, bunyi tu clear. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya set macam mana? Okey Saya buka je lah satu. Saya buka satu. Okey, saya buka satu. Saya buka yang inilah, yang sedang fokus kat saya ni. Nak tengok bunyi dia clear tak clear? Okey, ni ada 3 kan? Saya buka. Hello. Hello. Saya cakap slow kat sini. Hello. Okey, dengar dekat kamera tu boleh detect sejauh ini. Okey. Tuan-tuan tengok Kita try tengok, dengar bunyi burung yang berkicauan. Ada gangguan sikit. Saya ketuk meja Okey, kamera ni jauh kat sana. Okey. Inilah kelebihan V38. Okey. Okey, gambar dia. Okey. Dekat HD. Okey tengok gambar dia ni. Okey, dekat video ni memang tak apa clear sangat lah sebab dia berdouble kamera. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok, inilah setara dia. Saya cuba tengok kat sini. Okey Pada kamera ni memang clear lah. Boleh zoom besar. Okey. Tekan HD Okey, ni SD ni. Tuan-tuan boleh tekan HD.
Ni semua ya. Okay, HD dia. Alright, tengok ni. Okay, memang terbaik Okay, saya memang showkan tuan-tuan beli kamera CCTV ni V38 yang model ni. Terbaik.